dia kerasukan teruk lah masa tu. And dia budak dia kecil je. Dia tak besar pun. Berat dia dalam 38 kilo je. Dia kecil? Kecil. Memang dia kecil. Comel je. So bila dia kena kerasukan tu, bayangkan 6 orang lelaki ke 7 orang lelaki tak boleh angkat dia. So kita orang terpaksa heret dia daripada tempat dia uji nyali sampailah ke base ni, terpaksa macam heret lah. Sebab tak larat angkat. Tak adalah seret betul-betul badan di atas tanah. Maksudnya macam dua orang pegang tangan tapi tak boleh nak angkat cempung macam tu. So terpaksa macam seret lah macam tu. Itu paling teruk lah. Dan masa tu bila dah sampai dekat base tu, tiba-tiba dia ni bangun. Mula-mula kan dia kena rasuk, dia macam pengsan. So bila dia sampai kat base, aku ada dekat situ. Dia bangun, tiba-tiba dia merangkak keliling aku. Lepas tu dia bunyi macam harimau, macam macam tu keliling aku. Itu aku rasa paling teruk. Dan tiba-tiba macam masa tu jadi macam drama, macam tiba-tiba angin ribut kuat apa semua. Alam pun main peranan. Ya, sebab masa tu kita orang tengah buat dekat Mimaland. Mimaland? Ya, kita orang buat kat Mimaland. Mimaland tu dah ditinggalkan kan? Ya, betul. Dan kawasan tu dah jadi hutan sekarang. Hutan lah, memang literally hutan. Berani betul kau